Tengok ni guys, ini Proton eMAS PHEV sedan akan datang. Let's check it out. But of course, ini versi original Geely punya lah. Nama dia Starshine 6. Geely cakap ini sedan segmen C tapi dia terlebih panjang 4.8 meter, dah hampir kepada segmen D dah. Dekat China ni, there is a pure engine version of this car yang nama dia M-Grand. Yang tu mungkin akan jadi the next generation S70. Anyway, dekat depan ni dia ada grill full chrome, nampak macam Mercedes AMG punya. Dan part C pillar dia tarik ke belakang, nampak macam perdana sikit. Dekat belakang, of course, kereta China wajib ada full light bar. Tapi sebab boot dia pendek, bila buka, dia punya opening dia kecil je. Nak masuk barang besar, susah kot. Dekat dalam ni boleh nampaklah dia ada family look sikit dengan kita punya eMAX 7. Kualiti pun atas sampai ke bawah nampak okey. Ada banyak leather stitching lagi. Tapi yang aku tak suka, dia macam terlebih banyak chrome parts and fake wood. Yang aku suka, dia ada physical controls untuk adjust aircon, dua-dua temperature and fan. Proton, tolonglah jangan tukar benda ni. Dekat atas pula sama dengan kita punya S70, dia ada sunroof kecil di depan tapi sunshade dia masih lagi manual. Dekat belakang pula ruang kaki dia memang luas, headroom mungkin ketat sikit untuk orang yang tinggi. Yang bestnya kerusi dia sangat selesa, angle backrest dia bagus tapi lantai ni memang terlalu tinggi sebab ada bateri dekat bawah lantai. Bawah bonnet pula dia lebih kurang sama dengan kita punya eMAX 7 PHEV 1.5 liter NA petrol dengan electric motor. And the ICE version pula sama engine dengan kita punya S70 1.5 liter turbo 4 cylinder dengan 7 speed dual clutch gearbox. Model sedan ni pakai platform Geely BMA sama dengan kita punya X50 dan suspension belakang masih lagi pakai torsion beam. By the way, tadi kita ada borak sikit dengan Proton punya boss Dr. Lee Chun Rong. Dia cakap ini potential model untuk Proton. Jadi pretty much confirm lah model ni akan masuk Malaysia. Likely first as an eMAX model PHEV tapi yang petrol S70 tu later bit. Yang aku harap-harap Proton akan tukar tayarnya lah sebab here in China dia pakai tayar Chaoyang Super Ace. So ini dia guys, model yang likely akan jadi kita punya Proton eMAX PHEV sedan and the next generation S70. So kalau sebelum ni banyak orang cakap Proton pakai engine Volvo, soon dia akan ada grill AMG pula. Best ke tak best? Tulis kat bawah.